Geng, sebab panas dengan Canada yang kenakan tarif terhadap produk Amerika Syarikat, semalam Donald Trump sign satu executive order untuk menukar nama tasik Ontario kepada tasik Amerika. Amerika Syarikat dengan Canada sebenarnya berkongsi sepadan dengan tasik ini. Donald Trump buat semua ini lepas Canada kenakan tarif terhadap produk Amerika Syarikat. Canada pun bukan saja-saja je naikkan tarif. Ini semua merupakan tindak balas daripada tarif yang Donald Trump kenakan minggu lepas, iaitu 50% daripada produk Canada. Mark Carney tolak apa yang Donald Trump buat ini. Dia kata perkataan Ontario itu merupakan perkataan kaum penduduk asal, iaitu kaum Wendat, yang bermaksud tasik yang cantik, dan perkataan itu telah digunakan 400 tahun sebelum wujudnya Amerika Syarikat ataupun Canada. Ironinya, executive order Donald Trump ini hanyalah diguna pakai oleh orang Amerika Syarikat sahaja, sebab dunia dan negara-negara lain akan terus memanggilnya tasik Ontario, seperti mana apa yang berlaku terhadap Teluk Mexico yang lepas.